Okay guys, Assalamualaikum semua. So, aku nak cakap kat sini tentang aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang DM aku, siap mention, doakan benda yang baik-baik. Sebab channel aku ni alhamdulillah dah 100k subscriber. Aku nak ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab korang support aku, subscribe channel aku. Harap aku punya channel boleh pergi jauh lagi lah. So, dalam video ni sebenarnya seperti yang tajuk yang korang baca ni, aku nak cakap tentang aku punya kucing Tam-Tam. Kepada korang yang tengok channel aku daripada mula sampai sekarang, dalam 2-3 video aku adalah aku tunjuk tentang aku punya kucing Tam-Tam tu. Tam-Tam tu dah meninggal. Okay, Tam-Tam ni dia dah dengan keluarga aku ni dah lama. Kucing aku ni kucing kesayangan lah. Dia bukan kesayangan aku saja, kesayangan adik aku, kakak aku dan keluarga aku. Cuma yang membuat betul-betul sedih adalah mak aku dan akak aku. Dan aku ni sedih juga lah, cuma tak nak tunjuk lah. Kalau nak ikutkan, Tam-Tam ni dia sakit, tak tahu sebab kalau nak ikutkan dia kencing berdarah. So mengikutkan search Google semua, bila kencing berdarah ni adalah mungkin kemungkinan batu karang. Sebab dia usia dia now 3 tahun. So dia 2 tahun dengan family aku, 2 tahun lebih lah. Waktu usia 5 bulan dia dengan aku punya saudara. So aku decide nak, aku dengan adik aku decide nak jaga kucing tu lah. Dulu dia kecil, dia dah besar, dia tak ada. So harap korang yang tahu tentang ni just nak bagi tahu dengan korang yang Tam-Tam tu dah tak ada. So at least kemungkinan dah takkan ada video yang dekat kandang dia ke aku tunjuk ni semua. Mungkin dah tak ada lah. Mungkin dia dah tak ada main-main dalam rumah aku. Sebab yelah, 100k subscriber buat aku happy. Tapi yang tak happynya, family aku semua tak happy lah. Bila seekor kucing, bila kita dah start sayang kan, tiba dia dah tak ada. So sebenarnya kucing ni waktu dia dah start kencing berdarah tu, aku dengan akak aku bawa ke area KL. Ada satu medical ni lah untuk kucing ni 24 jam lah. Cuma aku tak nak bagi tahu kat mana lah. So kos untuk 3 malam dia buat kira-kira dalam 2,000 lebih lah. That time 2,000 lebih, kita orang pun terkejut lah sebab first time kan kucing sakit dan kos macam tu. So kita discuss dengan doktor kucing tu, ada tak solution macam ni. Lepas tu kemudian dia just kata akan bodek dia untuk 1 malam je. Dan 1 malam tu pun kos around 1,000 juga lah. So 1,000 tu sebenarnya bagi aku ya agak banyak lah. Sebab kita ni biasa je, kampung. So first time benda ni terjadi. Sebab that time klinik yang biasa-biasa semua dah tutup. Sebab tu dah pukul 8 lebih. So yang just ada 24 jam. So kita pergi je. Sebab kita tak risau bila kucing tu dah lemah apa semua. So sebelum pukul 2 petang tu pula, kita kena keluarkan dia. Sebab dia kata kalau awak tak keluarkan kucing ni, awak akan kena cas lain lah. So kita decide untuk bawa ke klinik lain. So kita bawa klinik lain dekat area Samudra. Area Samudra Seri Gombak. Yalah, area situ lah. So tapi klinik ni bukan klinik 24 jam. So dia tahu, oh kucing awak ni tengah ada ni masalah semua. So apa yang detail-detail yang kita dapat daripada hospital yang kos around 1,000 tu, kita bagi detail kat dia. So kos blood test dia, urine test dia, x-ray dia, semua kita bagi. So pada masa sama dia buat,
Kemudian keesokan dia tu aku update aku punya story dekat IG story tentang aku punya gigi. Aku nak buat pilihan colour, tukar colour kan. Sebelum ni hitam, now aku dah buat kan. Kemudian waktu tengah processing doktor dentist aku buat, klinik sana call. So aku angkat. Dia just bagi tahu, aku ingat ada berita gembira lah, main tam-tam tu dah okey. But suddenly berita bagi tahu tam-tam tu dah tak ada. So aku punya tangan shaking lah. Tapi aku cool sebab aku lelaki. Takkanlah nak dekat medical dekat dentist tu aku nak sedih apa semua. So sebab aku lelaki. So aku cool dan aku call aku punya akak lah, my sister lah. Aku call dia, bagi tahu tam-tam dia tak ada. So that time aku boleh tahu akak aku pun sedih. So dia start crying semua. Kemudian aku bincang lah macam mana tentang urusan tam-tam tu. So aku pergi ke klinik tu, just like aku tanya dia ada tak urusan pengubian dia, cara tanam dia macam mana. Kemudian klinik tu boleh jawab, kita tak tanam, kita bakar. Dalam hati aku, what? Kucing kau nak bakar. So aku decide dengan family, dah bincang dan kita bawa balik. So adik aku tanamkan dia. So bila nak, aku tak buat video tentang bila kita nak tunjuk. Sebab apa? That time my sister dia tak bertudung semua. So aku tak nak buka aib dia. So satu family lah sedih kalau ikutkan, bila kucing kita yang kita sayang dah tak ada. So adik aku uruskan dia punya tanam dia semua. Alhamdulillah. Semalam hari Rabu dah ditanamkan dah. So just like macam sedih lah. So just video aku rasa sampai sini saja. Just nak bagi tahu yang tam-tam tu dah tak ada. Macam ni kan, rasa kehilangan suatu benda yang kita sayang. Sebab ni bau kucing kan, belum manusia. So guys, terima kasih korang sentiasa support aku. Aku punya channel ni channel biasa-biasa je, channel kampung macam pacal lah. Aku buat apa yang aktiviti yang aku rasa boleh share ilmu dengan korang, aku share. So at least korang boleh tahu apa benda yang baru. So at least korang sentiasa support aku ya. Terima kasih kepada korang yang DM wish bang tahniah untuk 100k. So aku happy. Tapi bila rasa kehilangan tu aku tak boleh nak happy sangat. Mungkin nantilah 2-3 hari ke semua kan, okey lah orang kata kan. Okay guys, video aku sampai sini saja. Terima kasih tau.